Ya Allah, comelnya berbaloi. Berbaloi awak. Walaupun jalan nak selok. Ni baru level nombor 2. Bobby tak boleh bayar. Kalau hak level 7. Kalau anda plan ke Hak Nyai, asyik plan makan-makan saja, keluarlah sikit. Jom kita pergi ke air terjun Tonga Chan yang tak jauh pun dari Pekan Hak Nyai, lebih kurang 35 km ataupun 40 minit saja. Bobby dah sampai ke sini, ini adalah solo trip saya. So Bobby Google Map saja untuk sampai ke air terjun Tonga Chan. Untuk bayaran masuk 200 baht bagi pelancong. Tempat sini luas, yang best ada parking dan yang paling penting disediakan surau, toilet, kawasan yang luas dan semuanya terjaga rapi, bersih. Untuk di bawah ni kalau kita tengok ada orang menjual makanan dan yang paling penting ada juga yang halal. Termasuklah awak boleh sewa pelampung, awak nak beli air batu untuk untuk berkelah pun boleh. Jadi dekat sini Bobby baru tahu dia ada 7 tingkat, level 1 sampai level 7. Untuk level 1 ramai orang lokal, tak siapa-siapa pun boleh mandi bila datang ke sini. Yang paling best awak tengoklah ikan dia begitu banyak ya. So memang suasana tenang, luas, bersih. Ini untuk level 1. Tapi Bobby ni kan memandangkan aku ni gatal walaupun datang seorang. Cuba untuk pergi level 2. So kita daftar nama dulu kalau ada apa-apa termasuk nombor phone dan sebagainya. Mendaki letih nak mampus ya. Sampai bernafas separuh nak nyawa aku. Okey, awak yang kata nak sapa dah. Adventures. Alhamdulillah. Sapa juga awak. Level nombor 2. Ya Allah. Comelnya berbaloi. Berbaloi awak. Walaupun jalan nak selok. Ni baru level nombor 2. Bobby tak boleh bayar. Kalau hak level 7. Alhamdulillah akhirnya sampai juga Bobby ke level 2. Kalau awak nak naik lagi silakan, dia boleh naik sampai ke level 7. Akhirnya terbayar jugalah ya. Aku letih-letih naik ke level 2 ni. Sangat cantik air terjun dia. Lebih tenang atas ni sebab orang pun makin kurang. So Bobby rasa kalau awak datang ke Hak Nyai, cubalah datang ke air terjun Tonga Chan. Bayaran masuk 200 baht saja. Sudah pasti memberi pengalaman yang berbeza untuk kali ini. So selamat datang ke air terjun Tonga Chan.